Pernah tak anda jumpa orang yang tak pernah berhenti bertanya, yang sentiasa nak tahu lebih dalam, yang tak puas dengan jawapan mudah? Hari ni kita nak bongkar satu personaliti yang sangat menarik. Personality I ataupun si penyiasat. Diorang ni lah golongan pemikir, penganalisis dan penyelesaian masalah dalam dunia kita. Jadi, jom kita mula dengan satu soalan untuk anda. Adakah anda orangnya yang selalu terfikir, kenapa benda ni jadi macam ni? Atau macam mana benda ni berfungsi sebenarnya? Kalau ya, anda mungkin dah jumpa geng anda hari ni. Inilah dia definisi rasminya. Personality investigatif atau I dalam teori RIISC Holland. Senang cerita, ini adalah untuk orang yang otaknya sentiasa on. Diorang suka sangat dengan aktiviti intelektual, menyelidik, menganalisis dan selesaikan masalah guna cara saintifik. Kiranya, diorang inilah tinker dalam kumpulan. Baiklah, jom kita korek lebih dalam lagi. Siapa sebenarnya orang yang ada personality investigatif ni? Apa yang buat diorang teruja? Pada asasnya, diorang ni macam penjelajah, tapi bukan jelajah dunia fizikal. Sebaliknya, dunia idea. Kepuasan terbesar diorang datang bila dapat faham sesuatu fenomena yang kompleks. Tak kiralah pasal sains ke teknologi ataupun pasal perangai manusia. Jawapan yang biasa-biasa memang tak cukup untuk diorang. Dan petikan daripada Holland sendiri ni memang tepat sangat. Minat diorang bukan pada hasil akhir je, tapi pada proses tu sendiri. Proses memerhati, menyelidik, analisis data, semua tu. Ini bukan sekadar hobi tau. Inilah cara diorang berinteraksi dengan dunia. Sebab itulah kita selalu nampak diorang ni dalam bidang-bidang akademik dan penyelidikan. Okey, sekarang jom kita bedah siasat sikit DNA seorang penyiasat ni. Apa ciri-ciri utama diorang dan apa superpower yang diorang ada? Cuba tengok senarai ni. Nampak tak corak dia? Diorang ni bukan setakat analytical dan kritis, tapi rasa ingin tahu tu macam tak ada had. Diorang lebih selesa bergelumang dengan idea dan konsep berbanding kerja-kerja fizikal. Bagi diorang, kepuasan sebenar tu datang bila dapat pecahkan satu teka-teki yang rumit. Dan yang menariknya, semua ciri-ciri tadi tu, ia diterjemahkan menjadi kekuatan yang betul-betul power. Kemahiran fikir secara kritis tu membolehkan diorang nampak masalah dari pelbagai sudut. Sifat ingin tahu pula sentiasa tolak diorang untuk terus belajar. Dan kebolehan buat analisis secara logik, ini yang jadikan diorang penyelidik yang hebat. Jadi, semua ciri dan kekuatan ni akhirnya membentuk satu set toolkit yang sangat khusus. Jom kita intai sikit apa yang ada dalam kotak alatan si penyiasat ni. Ini semua kemahiran yang diorang asas sepanjang hidup. Diorang memang cemerlang bab analisis data, buat eksperimen dengan teliti dan guna logik yang tajam untuk buat kesimpulan. Dan jangan salah faham, kemahiran ni bukan untuk dalam makmal je. Ia boleh diguna pakai dalam mana-mana bidang yang perlukan pemahaman mendalam dan penyelesaian masalah yang bijak. Okey, kita dah sampai ke bahagian yang paling praktikal. Kat mana sebenarnya habitat semula jadi untuk seorang penyiasat ni? Di mana diorang boleh betul-betul shine? Jadual ni tunjuk dengan jelas sangat laluan dari belajar sampailah ke kerjaya. Nampak tak kaitan dia? Minat dalam biologi dan kimia boleh bawa ke kerjaya doktor atau ahli farmasi. Suka sangat dengan data, boleh jadi pakar sains data. Aliran dia sangat logik kan? Dan ini poin paling penting dalam teori Holland. Bila personaliti kita ngam dengan kerja kita, bukan saja prestasi kita boleh meletup, tapi kepuasan kerja tu memang lain macam. Kita rasa bertenaga sebab setiap hari kita guna kekuatan semula jadi kita. Jadi, tempat kerja macam mana yang paling ideal untuk diorang? Tempat yang bagi kebebasan untuk meneroka, untuk menyelidik, untuk berfikir. Diorang perlukan ruang untuk uji idea, analisis data dan cari jalan penyelesaian tanpa banyak sangat sekatan. Diorang akan berkembang maju dalam budaya yang hargai ilmu dan penemuan baru. Baiklah, selepas semua penjelasan ni, kita patah balik kepada anda. Rasa macam kena tak dengan diri sendiri? Jom kita buat satu simakan pantas. Cuba jawab soalan-soalan ni dalam hati. Adakah aktiviti macam ni buat anda rasa seronok, rasa bertenaga bila dapat selesaikan satu masalah rumit atau bila jumpa satu maklumat baru yang mind-blowing? Jadi, mesej utamanya mudah je. Kalau anda rasa banyak yang ya dalam senarai tadi, kemungkinan besar anda ada kecenderungan investigatif yang kuat. Ini bukan nak letak label tau, tapi lebih kepada satu petunjuk tentang kat mana sebenarnya minat dan kekuatan semula jadi anda.
Dan untuk penutup, kita tinggalkan anda dengan satu soalan. Kalau anda memang seorang penyiasat, seorang pemikir, seorang penyoal, apakah masalah besar, teka-teki atau misteri dalam dunia ni yang anda teringin sangat nak selesaikan? Fikir-fikirkanlah.